Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru yang saya hormati serta rakan-rakan saya kasihi dan hadirin sekalian. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh rasa bangga untuk menyampaikan pidato bertajuk 3 Rukun Negara, bukannya 3 anak ayam. Asas penting yang membentuk jati diri bangsa dan negara kita. Hadirin sekalian, rukun negara bukan sekadar rangkaian kata-kata indah. Ia adalah falsafah hidup, panduan moras dan kompas hala 7 negara sejak diisytiharkan 31 Ogos 1970. 5 prinsipnya menjadi tiang seri, namun hari ini saya akan membicarakan 3 rukun utama yang paling dekat dengan jiwa kita. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara dan keluhuran perlembagaan. Hadirin yang dihormati, prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan merupakan asas kepada pembentukan insan yang berakhlak mulia dan berintegriti. Malaysia ialah sebuah negara yang unik kerana rakyatnya terdiri daripada pelbagai agama dan kepercayaan. Walaupun berbeza pegangan, ia berkongsi nilai-nilai sejagat walau kejujuran, kasih sayang, amanah, hormat menghormati dan bertanggungjawab. Kepercayaan kepada Tuhan mengajar kita bahawa setiap perbuatan mempunyai nilai moral yang akan dipertanggungjawabkan. Seseorang yang benar menghayati prinsip ini tidak akan menipu, mengkhianati amanah, melakukan rasuah atau menindas orang lain kerana sedar bahawa setiap tindakan diperhitungkan oleh Tuhan. Dalam dunia hari ini, saya dipenuhi dengan pelbagai cabaran seperti penyebaran fitnah di media sosial, budaya buli, penyalahgunaan dada serta jenayah cyber. Pegangan agama menjadi tentang yang melindungi masyarakat daripada keruntuhan akhlak. Sebagai pelajar, prinsip ini boleh diamalkan melalui perkara yang mudah tetapi besar nilainya. Menghormati ibu bapa dan guru, bersikap jujur ketika peperiksaan, membantu rakyat memerlukan, seakan sentiasa bercakap benar. Sesungguhnya, kemajuan sebuah negara melalui pencakar langit dan teknologi canggih tetapi melalui rakyat yang mempunyai akhlak, integriti dan rasa tanggungjawab. Hadirin sekalian, prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem raja perlembagaan yang menjadi lambang perpaduan, kestabilan dan kedaulatan Malaysia. Institusi raja memainkan peranan penting sebagai payung negara, menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama atau latar belakang. Namun kesetiaan kepada raja dan negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang pada bulan Ogos atau menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat. Kesetiaan sebenar dibuktikan melalui tindakan kita setiap hari. Ia bermaksud mematuhi undang-undang, menjaga keamanan, menghormati kepelbagaian budaya, tidak menyebarkan berita palsu, menolak hasutan yang memecahkan belahkan masyarakat serta sentiasa mengutamakan kepentingan diri, mengatasi kepentingan negara. Sebagai generasi muda, kita boleh menunjukkan kesetiaan dengan belajar bersungguh-sungguh, menjaga nama baik sekolah, menghargai kemudahan awam, pelihara alam sekitar, menggunakan ilmu yang dipelajari. Patriotisme bukan sekadar laungan semangat tetapi dibuktikan melalui tindakan, pengorbanan, tanggungjawab terhadap negara. Hadirin yang saya hormati, prinsip ketiga ialah keluhuran perlembagaan, iaitu asas kepada keamanan, kestabilan dan nilai negara. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi Malaysia. Ia menjadi panduan dalam pentadbiran negara, melindungi hak rakyat, menjelaskan tanggungjawab setiap warga negara serta memastikan pihak tertakluk kepada undang-undang. Keluhuran perlembagaan menjamin kebebasan beragama, hak mendapat pendidikan, kebebasan bersuara mengikut undang-undang serta memastikan keadilan dapat ditegakkan tanpa mengira bangsa, agama atau kedudukan seseorang. Dalam sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum seperti Malaysia, perlembagaan berfungsi sebagai jambatan yang menyatukan perbezaan. Ia memastikan setiap rakyat hidup dalam suasana aman, saling menghormati
untuk kita mematuhi undang-undang, menghormati hak orang lain, menolak rasuah, tidak melakukan keganasan seperti menyelesaikan sebarang pertikaian melalui saluran yang sah. Bayangkan jika perlembagaan tidak dihormati, undang-undang akan dipandang remeh, hak rakyat akan dicabuli, keamanan akan tergugat dan masa depan akan menjadi menentu. Oleh itu, perlembagaan bukan sekadar dokumen undang-undang, tetapi perisai yang melindungi keamanan dan kemakmuran Malaysia untuk generasi hari ini dan generasi akan datang. Hadirin sekalian, jika agama menjadi panduan, lahirlah insan yang berakhlak. Jika raja dihormati, lahirlah negara yang berdaulat. Jika perlembagaan dijunjung, lahirlah masyarakat yang adil. Kepada ketiga-tiganya bersatu, lahirlah sebuah Malaysia yang aman, makmur dan gemilang. Marilah kita bersama-sama memelihara rukun negara, kerana tanpa rukun negara, kita hanya menjadi rakyat yang berkongsi tanah air. Dengan rukun negara, kita menjadi satu bangsa yang berkongsi masa depan. Hadirin yang saya hormati, ketiga-tiga rukun ini, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta keluhuran perlembagaan adalah tiang seri Malaysia. Jika dihayati dan diamalkan, insya-Allah negara kita akan terus aman, maju dan dihormati persada dunia. Marilah kita bersama-sama menjadikan rukun negara seharian bukan sekadar hafalan, tetapi amalan dan kehidupan. Sekian, terima kasih. Hidup Malaysia, hidup rukun negara.